Welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk hari ini kita akan mula membincangkan soalan-soalan percubaan SPM tahun 2026. So for hari ini saya akan mulakan dengan video untuk soalan paper negeri 9 lah. Okay. So bagi pelajar yang ingin explanation atau penerangan dalam DLP, you boleh comment in the comment box. So I boleh buatkan lah. Okay, but of course saya akan tengok based on permintaan. Okay, memang kalau ada pelajar minta saya akan buat. Kalau tak ada pelajar yang minta, saya tak akan buat lah. Okay, so you boleh request and saya akan proceed. So video ini akan sepenuhnya dalam bahasa Melayu dan saya akan membincangkan soalan-soalan bahagian A lah untuk video ini. So kalau video ni a bit panjang, please jangan marah sebabnya saya tak nak buat banyak video untuk the same paper. So kalau saya dapat cover semua soalan dalam video ini, saya akan cover semua soalan bahagian A dalam video inilah. Then saya akan buat one video for each question for bahagian B and bahagian C. So total untuk satu paper maybe you guys akan ada 4 video. Tapi kalau let's say bahagian A saya split kepada 2 part, so you guys akan ada 5 video lah. So macam tu. So apa-apa pun boleh check dalam playlist soalan percubaan SPM 2026. And lagi satu, jika pelajar ada request untuk nak saya bincangkan mana-mana paper soalan SPM sebenar dari 2021 sampai 2025, yes of course, boleh komen juga, saya akan membincangkan. Okay, so saya start dengan soalan nombor 1. Jadual 1 menunjukkan bilangan proton, bilangan elektron dan bilangan neutron bagi zarah P, Q dan R. So P8, Q10, P punya proton 8, 10 elektron, neutron dia 8. Okay, so yang lain seperti berikut. And soalan pertama dia tanya, nyatakan maksud nombor proton. So apakah maksud nombor proton? Nombor proton ini merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada proton itself. So jawapan you adalah bilangan proton. Bilangan proton di mana? Di dalam nukleus suatu atom. So ini adalah jawapan you, di dalam nukleus suatu atom. So kat sini dia mesti ada keyword yang kita akan highlight kan. So keyword yang paling penting adalah nukleus suatu atom. Okay, sebab ramai candidate dia forget benda ini. Okay, kenapa? Sebabnya pertama sekali kedudukan proton you. Kedudukan proton you dia memang ada dalam nukleus, betul tak? So kena mention. Dan perkataan atom ni memang wajib lah. Contoh dia tanya maksud bilangan neutron, sama juga. Bilangan neutron, contoh dia tanya maksud nombor nukleon, still sama juga, you kena mention bilangan proton dan bilangan neutron di dalam nukleus suatu atom. So benda tu wajib. Perkataan atom tu sangat-sangat wajib. Okay, so ni dikira sebagai satu package lah. Yang ni dikira sebagai satu package. So wajib lah untuk kita mention. Okay, so ni mulai sikit. Okay, macam ni. Okay, so saya teruskan. Berdasarkan jadual 1, kenal pasti cation dan anion. Okay, so dia tanya yang mana cation, yang mana anion. Okay, soalan ni menarik. Okay, so nak check senang je. Okay, kita tengok P. Okay, nak kenal pasti sama ada cation ke anion, dia hanya sentiasa merujuk pada kita punya jadual berkala unsur ya. Okay, so macam saya, kejap, saya macam okay, so macam saya suka point out macam ni. Untuk P, saya tengok elektron. Elektron dia berapa? 2.8. Okay, then how about Q? 2.9, kiranya 2.7. Then how about R? R pun sama, 2.8. Okay, so ini dia punya bilangan elektron. Okay, tapi kalau macam tu macam nampak sangat lah yang Q sahaja yang akan mengambil elektron, betul tak? Okay, so kalau dia terima elektron, automatically dia akan jatuh kepada konsep anion. Okay, tetapi kita tak boleh 100% depends on yang itu sahaja. So kita kena tengok bilangan proton juga. Okay, so kalau saya tengok bilangan proton, saya nampak that untuk P ni dia punya proton adalah 2.6.
Okey. Kenapa saya kata 2.6? Sebabnya untuk sesuatu atom, kita consider semua ni atom. Untuk sesuatu atom, proton sama dengan elektron. So maybe elektron yang dia bagi kat sini ni bukan untuk atom, dia bagi untuk ion. So kita rujuk proton dulu. Okay, kalau dia sama tak apa, dia tak sama sekarang. So kita ambil bilangan proton lah. Then Q 2.7. Then how about R? R ini 2.8.2. Okay, so sekarang kita kena tengok. Okay, so kiranya susunan elektron dia yang ini. Okay, yang 2.6 ini. You rasa apa dia punya possible one? Okay, so possible one-nya adalah dia akan terima elektron. Okay, kenapa bukan Q? Sebabnya Q you nampak tak? Dia both side 2.7 juga. So kiranya dia tak mengalami apa-apa perubahan. So Q ni tak mengalami penambahan or pengurangan elektron. So dia tak menjadi cation, tak menjadi anion, dia remain je dengan yang sama. So jawapannya sama ada P atau R lah. Ni sebabnya. Okay, so P ni 2.6, so dia akan terima 2 elektron. Maksudnya dia adalah sejenis. Yes, betul, dia adalah anion. So kita akan letak zarah P lah. So letaklah zarah P. Okay, then how about cation yang menderma 2.8.2? Dia ada 2 elektron. Senang ke nak terima 6 atau senang nak terima 2? Obviously senang lah untuk terima 2 elektron. So dia akan mendermakan 2 elektron, dia menjadi cation. Kenapa? Sebab konsepnya orang yang menderma adalah orang positif, orang yang menerima adalah orang negatif. So itulah jawapannya. So kalau you tengok based on elektron memang tak dapat. So you kena tengok bilangan proton dia. Okay, sebab apa-apa pun kita akan dapatkan bilangan elektron based on the proton. Okay, so untuk nak tahu sama dia jadi cation ke anion, you tengok dulu proton. So daripada proton you boleh tahu lah. Okay, atau lagi senang you nak compare, boleh compare macam ni. Daripada 8 dia menjadi 10. So bilangan elektron dia berubah. Sebabnya proton 8, maksudnya elektron pun patutnya 8, tapi dia jadi 10. So dia terima 2 elektron, kiranya dia adalah anion. Yang ini Q ni sama je, awal pun sama, akhir pun sama. Then R ini daripada 12 dia menjadi 10. Kalau dia ada 12 proton, dia ada 12 elektron, tu logik. Tapi dia ada 10 elektron je. Kenapa dia mendermakan 2 tu lah? So ni pun satu cara untuk you nak tengok. Okay, then dia kata lukis struktur atom bagi zarah Q. Okay, so dia minta struktur atom, highlight the word. So kalau dia kata struktur atom, oh my god, besar gedebuknya tulisannya. Okay, so kalau dia minta struktur atom, okay, kiranya you punya nukleus ni you kena label betul-betul lah. Okay, kenapa? Sebabnya selalunya student dia akan confuse dengan drawing for raja susunan elektron dengan struktur atom. Kalau struktur atom, nukleus you berlabel dengan proton dan neutron. Tu wajib. Okay, boleh tulis lah nukleus label dengan proton dan neutron. Itulah caranya. Okay, so seperti biasa you draw a circle. Okay, then you kena tahulah you punya proton berapa, you punya neutron berapa. So untuk Q seperti biasa, proton 9, neutron 10. So jawapannya you letaklah 9P 10N. And then you lukislah you punya elektron. Okay, so Q adalah 2.7 seperti yang kita lukis label tadi. So draw 2 petala, then label 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ini adalah drawing you lah. Okay, so macam mana kita bagi markah untuk soalan-soalan ni di peringkat SPM? Okay, yang atas ni saya dah mention, yang ini salah satu lah. Okay, yang ini markah pertama you adalah bilangan petala berisi elektron betul. Contoh kita letak 2.7, maksudnya petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 7 elektron. Okay, balance. Okay, kita bagi markah pertama. Okay, markah kedua adalah kita akan bagi pada bilangan proton dan neutron berlabel dengan betul di dalam nukleus. So dalam nukleus you label tak proton dengan neutron? Yes, you ada label. Okay, itu dikira 1.
Lepas tu kita akan tengok betul tak bilangannya. Yes, betul. So baru kita akan bagi markah kedua. So macam tu lah kita bagi 2 markah untuk soalan ini. Okay, so saya teruskan dengan soalan kedua yang melibatkan bab 4, tingkatan 4, iaitu jadual berkala unsur. Okay, so kita ada U, kita ada W, kita ada V, kita ada Y. So jom kita bedah soalan. Okay, apa maksud saya bedah soalan? Okay, U ni kumpulan berapa? Kumpulan 1. Okay, then how about V? Okay, V ini dia, kalau dia daripada kumpulan 3 sampai 12, kiranya dia unsur peralihan. So W ini unsur peralihan. Kenapa? Sebab dia turun daripada kumpulan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia kat kumpulan 8. Okay, so kalau kumpulan 8, yes, dia adalah unsur peralihan lah. Sebab unsur peralihan kriteria dia daripada kumpulan 3 sampai kumpulan 12. 13, 14, 15, 19, 17, 18 ni lain. Okay, Y adalah kumpulan 17, halogen lah. Dan V ini adalah kumpulan 18, gas adi. Ya betul, gas adi lah. Sangat senang nak ingat. So ingat gas adi. Okay, so sekarang macam mana nak jawab soalan dia? Okay, so jom kita baca dulu soalan. Okay, sentiasa baca dulu stimulus baru pergi kepada soalan. Nyatakan unsur yang wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Cecair. Okay, highlight the word. Okay, so kalau kita tengok U ini kumpulan 1. Apa nama kumpulan 1? Logam alkali. Semua logam. So dia dalam cecair ke? Tak ada. Unsur peralihan pun sama. Semua wujud sebagai logam dan bukan logam. I mean mostly semua logam lah. So jawapan dia ini pun logam. So tak boleh. Okay, then how about Y? Okay, Y ni kalau you tengok, V ni semua gas, betul tak? Okay, so kalau V semua gas, tinggal jawapan you Y sahaja. So unsur yang paling sesuai adalah Y lah. So tulislah unsur Y. Saya lagi prefer student tulis unsur. Okay, ada perkataan unsur tu lagi bagus. Okay, next question. Unsur yang manakah lengai secara kimia? Okay, so kalau lengai secara kimia ni maksudnya dia tak bertindak balas dengan mana-mana benda. Chemically inert. Okay, cannot react with anyone. So jawapan you adalah yes, unsur kumpulan 18. So unsur V lah. Unsur V. Okay, and dia tanya kenapa? Sebab sebab ni lah yang paling orang careless. So kenapa V ini lengai secara kimia? Sebab you boleh kata atom unsur V. Okay, so dia duduk kat paling atas. So boleh ke kita kata dia mencapai susunan elektron oktet yang stabil? Tak boleh. Sebab paling atas ni helium. Kiranya V ni helium lah. So helium ni dia hanya boleh mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okay, so you perlu kata atom unsur V telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Cukuplah. You mention macam ni pun dah dapat dah satu markah yang berharga itu. So better mention like this lah. Okay, kalau let's say dia bagi 2 markah, so you boleh tambah, you boleh kata ini menyebabkan atom unsur V tidak berkongsi menderma atau berkongsi menderma lagi satu saya lupa lah. Kita ada 3 benda. Okay, berkongsi, menderma dan juga menerima. Ya, 3 benda ni. Berkongsi, menerima dan menderma elektron daripada atom unsur lain. Itu markah tambahan. Tapi question ni maksimum 1 markah saja. So the first point you kena mention dia telah menjadi susunan elektron duplet yang stabil. Okay, apa katanya kalau calon mention oktet yang stabil? Kita akan pangkah. Sebab V ni memang dia duplet. So tu kena berhati-hati sikit lah. Okay, yang tu tak boleh nak salah. Okay, then kita pergi kepada next soalan. Nyatakan unsur yang mempunyai saiz atom paling besar. Okay, saiz atom paling besar. Okay, ni yang kena berhati-hati sikit lah soalan ni. Okay, so jawapannya yang mana? Okay, dia macam ni. Kita akan tengok how to say like this lah. Okay, contoh
kumpulan 1, color 1, color 2, color 3, color 4 kan. So kalau you perasan antara color ini yang mana paling besar tu soalan dia, betul tak? Okay, so jawapan yang tepatnya adalah W. Okay, kenapa? Sebabnya dia macam ni kan, color 3 kan. So color 3 kita tahu lagi ke this side, lagi to this side, lagi kecil. So ni yang paling besar. Ramai akan jawab U yang paling besar, tapi not really, jawapannya dah W. Okay, kenapa W? Okay, yang ini saya nak U pula cari. Saya dah bagi hint, dia semakin ke kanan dia akan lagi besar kan. Lagi this side lagi besar lah. So dia semakin to this side, which is how to say kalau dia semakin ke kanan, yes, dia akan lagi kecil lah. Okay, so saya nak you bagi jawapan. Apakah jawapan you? Unsur yang mana mempunyai saiz elektron paling besar? Saya bagi W je kat sini. Okay, tulis susunan elektron bagi ion U. Okay, ion. Okay, mana U? Okay, ini U. U kumpulan 1. So elektron valence dia 1. Color berapa? Color 3. Maksudnya dia ada 3 petala berisi elektron. Okay, dan dia kumpulan 1, so elektron valence dia 1. So selebihnya 8 dan 2 lah. So 2.8.1. Ini susunan atom. Tapi soalan tanya ion. So kalau ion kumpulan 1, adakah dia akan terima 7 elektron atau dia akan membuang 1 elektron ni? Kalau dia terima 7, dia akan jadi 8. Balance juga. Kalau dia buang 1, dia jadi 2.8. So yang mana senang? Buang 1 lah senang, sebab dah terima 7 dengan buang 1. Better buang 1 lah, save masa. So kita akan consider yang mana cepat. So jawapannya 2.8 lah. 2.8. Cukup lah. Okay, so ini adalah penerangan untuk soalan yang ini. Okay, so kita proceed kepada soalan seterusnya, nombor 3, berkaitan dengan susunan radas untuk menghasilkan gas klorin. Okay, so ini raja 2, kita ada MnO2 HCl. Okay, apakah warna gas klorin? You ada belajar kat bab 4, warna gas klorin. Okay, yang tu yang basicnya lah. Okay, so kalau you perasan dalam bab 4 kumpulan 17 kita ada belajar warna gas klorin adalah kuning kehijauan. So itulah jawapan you, kuning kehijauan. Okay, then next question. Nyatakan pemerhatian apabila gas yang terbebas diuji dengan kertas litmus biru lembap. Highlight the word. Dia kata biru lembap. So apa yang akan jadi itu you kena mention lah. Okay, so soalan ini based on pemerhatian. Ramai calon salah sebab dia kata dilunturkan. Okay, kertas tu dia takkan jadi dilunturkan, sebabnya dia akan ubah warna dulu. Okay, you tak boleh kata dilunturkan je. Kalau kita kata dilunturkan je, is consider wrong lah. Okay, so apa akan jadi? Kertas litmus biru lembap you berubah menjadi merah dan kemudian putih. Okay, dia akan jadi merah dulu baru dia akan jadi putih. Kalau you kata dilunturkan, kiranya uji-uji terus dia jadi putih, which is doesn't make sense at all lah. Sebab kalau you perasan eksperimen ini, you boleh tengok video di YouTube, dia akan jadi merah dulu baru in a nick of time dia akan tukar jadi putih. Okay, so tak boleh nak kata dilunturkan, tak boleh nak guna term tu lah kat CD. Okay, kita masuk next question. Tindak balas tersebut menghasilkan mangan 2 klorida, gas klorin dan air. Tulis persamaan kimia. Okay, so persamaan kimia seperti biasa kita ada MnO2, betul tak? Itu kita punya bahan tindak balas yang kita tindak balaskan dengan gas klorin. Am I right? Gas klorin dengan HCl. So you punya bahan adalah So you punya bahan adalah supposedly dia akan jadi MnO2. Okay, lepas tu you akan plus dengan HCl.
Okay, so dia akan menjadi mangan 2 klorida, which is mangan adalah Mn2 plus NCl minus, so MnCl2 plus gas chlorine Cl2 plus H2O. So you akan ada totally 2 hydrogen. Okay, tapi chlorine you akan ada 4. Nampak tak? So kalau chlorine ada 4, kiranya you letaklah 4 kat sini. So automatically you punya hydrogen menjadi 4, so letak 2 kat sini. Okay, settle lah. Ini persamaan yang seimbang. Markah pertama, formula bahan dan hasil yang betul. Formula MnO2, HCl, MnCl2, Cl2, H2O ni semua betul, satu markah. Markah kedua lepas kita balancekan. Okay, and then soalan paling favourite, which is about stoichiometry. Okay, so untuk stoichiometry, soalan dia isi padu gas yang terbebas apabila 0.1 mol HCl dipanaskan. Okay, so dia minta isi padu lah kan. Okay, so when dia minta isi padu, okay, saya ni jenis yang suka tulis balik persamaan. So MnO2 plus 4HCl produce MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. Okay, and dia minta isi padu gas, so dia minta V lah. Okay, kat sini, and dia kata HCl 0.1 mol. So HCl N sama dengan 0.01 mol. Okay, so kita try, bilangan mol dah bagi, so kita boleh buat terus penghitungan itu, boleh buat nisbah mol. So 4 mol HCl bernisbah dengan 1 mol Cl2. Okay, then ni 0.01 mol, ni Cl2X lah, you nak kira after this. So kalau you buat pendarapan silang, X sama dengan, okay, darab silang lah, so 0.01 darab 1 bahagi 4, you akan dapat X sama dengan, okay, saya buat kat sini lah, 0.025 mol. Okay, ni bilangan mol, tapi saya nak isi padu, so kalau saya darab bilangan mol dengan isi padu molar, saya akan dapat isi padu lah. So isi padu molar saya berapa? Dia kata 24 decimeter cube. So darab dengan, jangan letak 24 decimeter cube, it's salah. Dia 24 decimeter cube per mol. Ini baru sama dengan you punya isi padu lah kan. So finally you akan dapat, oh kejap, saya rasa macam something wrong. Okay, yang ni saya copy dulu lah, copy and saya delete. Okay, so ini you punya bilangan mol tadi. Okay, tapi saya nak isi padu betul tak? So, letaklah kat sini isi padu sama dengan 0.025 mol. Saya pastekan nilai tadi. Okay, then macam mana saya nak settlekan? Mol dengan mol saya kena cut lah. So apa yang saya dapat selepas itu adalah 0.025 darab 24. So you akan dapat 0.6 lah. So jawapan akhir you adalah 0.6 decimeter cube. So itulah you punya dua markah. Markah pertama untuk nisbah mol, markah kedua untuk jawapan akhir dengan unit yang betul. So settle. Baru bincang 3 soalan. Lagi ada soalan. Soalan nombor 4 lah. Okay, so soalan nombor 4 pula berkaitan dengan electrolysis, which is cell electrolysis lah. Okay, so saya rasa video kali ini saya akan bincang sampai soalan nombor 4, and you akan ada video bahagian 2 which saya akan bincangkan soalan nombor 5, 6, 7 dan 8. Okay, so saya teruskan. Bagi yang rasa penat, boleh pause dulu and boleh watch after this. Okay, okay, so Raja 3 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kekonduksian elektrik bagi lithium chlorida. Okay, so lithium chlorida is basically, lithium adalah metal, logam, chlorida adalah bukan logam. So ia adalah sejenis ion. Okay, dan ini adalah sel electrolysis. Macam mana saya tahu ini sel electrolysis? Okay, sebab you perasan tak, kita ada, yes, kita ada bateri. Okay, so the moment kita ada bateri tu memang jelas lah, ini adalah sejenis
Cell electrolysis. So you kena nampak lah benda ini dengan betul. Okay. Tetapi dalam sel ini ada satu mistake. Apa mistakenya? Komen lah kat comment box, saya tak nak bagi tahu. Okay. So nyatakan jenis ikatan kimia yang terdapat dalam lithium klorida. So as we know that ini adalah ikatan ion. So obviously ikatan kimia yang ada dalam ni adalah ikatan ion lah. Okay. So next, nyatakan bagaimana ikatan kimia di 4A1 terbentuk. Okay. So macam mana dia terbentuk ikatannya? Okay. Jawapannya adalah melalui pemindahan elektron. Tapi saya nak jawapan yang lagi detail. So apa jawapannya? Atom lithium lah. Kita akan start dengan atom lithium sebab atom lithium adalah sejenis logam. Logam je yang boleh derma kepada bukan logam. So you have to say atom lithium menderma elektron kepada atom klorin. Okay, jangan kata klorida. Klorida tu ion. So you have to say atom klorin. So lepas dia menderma dan klorin menerima, baru klorin menjadi klorida. Okay, settle yang itu. Saya pergi kepada soalan B. Setelah Swiss dihidupkan, didapati mentol tidak menyala. Kenal pasti masalah itu. Okay, so kenapa Swiss tak menyala? Okay, jawapannya adalah sangat senang, iaitu you kena tengok pada serbuk you. Okay, kenapa? Sebab you ada serbuk lithium klorida. Okay, so you nampak tak, kalau kita dalam sel elektrolisis kita letak pepejal, boleh ke pepejal kita menunjukkan tindak balas? Memang tak boleh lah. Sebab you tahu sel elektrolisis kita akan letak larutan aqueous ataupun apa lagi satu tu? Comment juga. Okay, so kita akan lebih prioritize cair lah for that. Okay, leburan atau larutan aqueous. Okay, so in this case kenapa dia tak? Sebabnya lithium klorida, you boleh kata lithium klorida berada atau dalam, you boleh kata dalam keadaan pepejal, maka tiada ion yang bebas bergerak. Okay, kenapa? Sebabnya syarat untuk sel elektrolisis berfungsi adalah dia perlukan ion yang bebas bergerak. So ion yang bebas bergerak hanya ada pada leburan dan larutan aqueous sahaja. That's why kita punya bahan dalam sel elektrolisis ini sama ada leburan atau larutan aqueous. Faham? Okay. So ditanya cadangkan satu langkah penyelesaian supaya mentol dapat menyala tanpa menggantikan bahan dalam Raja 3. Wajarkan jawapan anda. So still dia nak menggunakan bahan dalam Raja 3 juga. So apa jawapannya? Okay, so jawapannya adalah you have to play with this lithium chloride sebab dia tak nak ganti lithium chlorida ini. So you have to say you boleh meleburkan lithium chlorida ataupun you boleh tambahkan air kepada lithium chlorida. So kalau macam saya suka tambah air lah sebabnya dia dah serbuk dah. It's a powder. Okay, so powder kalau nak jadikan dia sebagai larutan aqueous, senang je. So you can say first point, tambahkan air kepada serbuk lithium klorida. Okay, so ni jawapan pertama you. Okay, so apa akan berlaku? So when you tambahkan air kepada serbuk lithium klorida ini, dia akan menjadi dalam bentuk larutan aqueous, betul tak? So when dalam larutan aqueous, dia akan ada ion-ion yang bebas bergerak lah. So you boleh kata ion-ion akan bergerak dengan
bebas sekaligus boleh mengkonduksikan arus elektrik dan mentol boleh menyala. Inilah penyelesaian lengkap dia. Okey, so di manakah markahnya? Markah pertama kepada you punya solution lah, you punya langkah penyelesaian. So you boleh kata sama ada tambahkan air kepada serbuk lithium klorida, atau you boleh panaskan. Kira you boleh letak penyuluh bansa, you boleh panaskan serbuk ini sehingga melebur. Highlight the word sehingga melebur, wajib ada. Kenapa? Sebabnya kalau you panaskan, you kena beritahu sampai takat mana. Sebab kita tahu that we can only ada leburan dan larutan aqueous. So untuk menghasilkan leburan, you perlu panaskan dia sehingga dia menjadi leburan. That's the reason. Okay, then last question. Lukiskan susunan elektron bagi lithium klorida. So dia minta susunan elektron bagi sejenis ion. Okay, cara nak lukis dia, draw dulu lithium inner like this. Okay, so saya draw dulu satu bulat Li, first shell. Okay, dia sebenarnya lithium ni susunan elektron dia 2.1. Kenapa? Sebab dia ada 3 proton. Tapi when dia bagi dalam bentuk sebatian lah kan kiranya. So dalam bentuk sebatian which is a ion, kiranya kita kena draw dia punya ion selepas dia menjadi lithium klorida. So you hanya letak 2. Okay, then you close lah. Okay, you close your lithium. Okay, so lithium logam dia menerima 1 elektron, so dia positif. Then how about chlorine? Okay, so you tutup macam ni, letak bulat Cl. Okay, 17 kan, so 2.8.7 lah. Tapi dia akan menerima 1 elektron daripada lithium. So 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, then you have to close the petala dengan betul lah. Okay, so kejap Okay, so ni caranya kalau you melukis ion lah. And letak negatif. Kenapa letak negatif? Sebab you terima 1 elektron masuk kat sini. So dia akan jadi another 1x lah kat sini. So inilah jawapan lengkap untuk this question. Okay, mesti akan ada sudut tanya, cikgu ni pun x macam tak nak bezakan ke? Boleh je kalau nak bezakan, you letak ini dot untuk elektron, dan yang ni letak x. Tapi elektron yang dikongsi tu letak dot lagi lah. Tu lagi jelas, lagi bagus lah. Tapi markahnya first we have to say nukleus dilukis dengan susunan elektron yang betul. Kiranya ada nukleus yang berlabel dengan susunan elektron dia yang ion punya lah. Dan lagi satu nisbah ion dan charge yang betul lah. So kalau yang tu ada betul, yes of course kita akan membagi 2 markah yang berharga lah kepada you sebagai calon. So saya rasa tu sahaja untuk video yang ini. Dah bincang all 4 questions. So saya akan jumpa you in another one new video in which saya akan explain on question nombor 5, 6, 7 dan 8. Okay, so apa-apa pun stay tune and please give me some time lah untuk record and letak semua video. Tapi by end of this month you dah akan ada video untuk paper Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu yang lengkap. Kiranya akan ada. So nanti lepas MRSN dan SBP keluar pun saya akan update jugalah. So tu sahaja for now. Thank you and bye.